Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini bahawa kenyataan fitnah yang dibuat oleh pendakwah bebas Ahmad Dusuki Abdul Rani telah mencemarkan imejnya di mata masyarakat serta menjejaskan reputasinya sebagai ahli parlimen dan anggota kabinet. Memetik laporan Malaysia Kini, Fahmi menjelaskan bahawa banyak komen lain timbul berasaskan dakwaan palsu yang dimuat naik oleh Ahmad Dusuki dan beliau menuntut pihak berkuasa mengambil tindakan sewajarnya. Ia telah menjejaskan kredibiliti saya bukan sahaja sebagai tokoh masyarakat tetapi juga sebagai penjawat awam kerana saya dipilih untuk berkhidmat demi kepentingan rakyat. Saya telah dikecam serta dimalukan oleh orang ramai sehingga merosakkan reputasi saya, kata Fahmi, selaku saksi pertama dalam kes tersebut. Ahli Parlimen Lembah Pantai itu mengulas kenyataan tersebut ketika membacakan pernyataan saksi dalam prosiding saman fitnahnya terhadap Ahmad Dusuki berhubung hantaran yang dimuat naik di Facebook dan Instagram pada tahun 2023 di hadapan Hakim Datuk Raja Ahmad Mohzanuddin Shah Raja Mohzan. Beliau menegaskan bahawa kenyataan itu dibuat dengan niat jahat untuk mencemarkan namanya dan langsung tidak mengandungi kebenaran. Akibatnya, reputasi saya telah tercemar di mata masyarakat. Ini secara langsung menjejaskan kerjaya saya sebagai ahli politik. Justeru, saya telah menjawab dakwaan itu bagi menegakkan kebenaran, katanya. Fahmi turut menyatakan bahawa beliau merasa terkejut dan sedih apabila tindakannya memberi pencerahan mengenai isu sosial diputarbelitkan melalui naratif palsu yang mendakwa beliau menyalahgunakan tempat ibadat untuk kepentingan politik yang bertentangan bukan sahaja dengan undang-undang syariah semasa tetapi juga titah Sultan Selangor. Beliau menegaskan bahawa hantaran itu tidak benar sama sekali kerana beliau tidak menyampaikan sebarang ucapan politik atau ceramah agama yang memerlukan tauliah mengajar di masjid. Selain itu, Fahmi menjelaskan bahawa beliau telah memberi kerjasama penuh kepada Siasatan Majlis Agama Islam Selangor dan Polis Diraja Malaysia dan kedua-dua pihak memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lanjut kerana beliau tidak melanggar sebarang peruntukan Undang-Undang Syariah Selangor. Menurut Fahmi, kenyataan defendan adalah tidak berasas dan perkara itu telah disahkan oleh MAIS yang menyatakan bahawa beliau tidak menyampaikan ucapan politik. Sehubungan itu, beliau menuntut ganti rugi serta perintah injangsi bagi menghalang defendan daripada mengulang atau menyiarkan semula kenyataan berunsur fitnah tersebut.